Untuk episod kedua Boss Tom, tim CK Media bersama-sama dengan Boss Tom akan membawa anda semua ke perkampungan Al-Hijrah yang terletak di Jalan Pantai Lenggeng, Negeri Sembilan. Perkampungan Al-Hijrah ini mempunyai keluasan sebesar 42 ekar. Mari kita dengar sendiri daripada penaung utama dia, iaitu Ustazah Asma Harun tentang perkampungan Al-Hijrah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke perkampungan Al-Hijrah, kampung kita. Di sini, di atas sebuah perkampungan, kita menggambarkan untuk semua keperluan. Untuk orang warga emas, untuk orang dewasa dan untuk kanak-kanak. Masya Allah, perkampungan Al-Hijrah ini dibina untuk pembangunan umat Islam. Dari sudut akal, dari sudut emosi, dari sudut fizikal dan juga dari sudut rohani. Masya Allah. Kerana itulah kita sangat mengalu-alukan dan mengajak tuan-puan untuk hadir ke perkampungan Al-Hijrah untuk melihat sendiri dan merasai kedamaian dan ketenangan. Dia berada di atas satu bukit dan dikelilingi dengan bukit-bukit. Di sini juga terdapat aktiviti ataupun apa sahaja bentuk untuk mengeratkan kasih sayang. Apa dia? Contohnya, kita ada mini zoo, kita ada tasik, mini tasik, boleh main paddleboard, kita ada taman mainan kanak-kanak, dan paling utama, keluarga yang datang ke sini, dia bukan hanya dapat apa yang dia nak, iaitu kegembiraan, keseronokan bersama keluarga. Paling utama, kita ikat bonding keluarga dengan ikatan rohani. Adanya majlis ilmu, ada bacaan-bacaan zikir dan sebagainya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada yang menonton ni, dan saya mengajak seramai mungkin untuk hadir ke perkampungan Hijrah, kampung kita. Selamat datang. Di sini, kalau siapa nak bermalam, sangat dialukan. Sebenarnya fasilitis kita lengkap. Ada homestay yang selesa untuk keluarga. Dan ada kafe untuk anda makan dan minum. Dan ada surau masjid untuk solat berjemaah 5 waktu. Setiap kali lepas solat, kita akan baca satu muka surat dengan terjemahan. Dan ada pengajian kitab hadis. Simple saja lepas solat, pengajiannya lebih kurang dari 15 minit. Jadi kalau anda menginap di sini, anda takkan rasa jemu. Aktiviti sentiasa ada. Dan petang-petang boleh brisk walking, melihat keindahan alam. Masya Allah. Sangat indah sekali. Jemput datang. Lagi-lagi cuti sekolah ini. Alhamdulillah. Hari ini datangnya seorang guru yang dihormati dan dimuliakan daripada Indonesia, iaitu Tuan Guru Buya Yahya. Alhamdulillah, kami sangat gembira dan kehadiran hari ini juga sangat ramai daripada dekat dan jauh, dan kita dapat banyak ilmu dan kekuatan saranan daripada Buya Yahya. Program seperti ini sebenarnya setiap minggu, terutamanya pada hari Sabtu, iaitu kuliah duha perdana kita buat setiap minggu, dan setiap hari pun ada kuliah duha dalaman dan kuliah maghrib setiap malam. Namun setiap hujung minggu kita akan ada kuliah duha perdana. Masya Allah. Dan saya sendiri, slot saya sebulan sekali kuliah duha berkitab bersama dengan Ustazah Asma Harun. Dan kehadiran hujung minggu biasanya sangat ramai, sehingga 80 buah bas, 100 buah bas. Ya, betul. Sehingga kan setiap hujung minggu tu lebih kurang 5,000 ke 10,000 orang akan hadir. Jadi jangan bimbang sebab fasiliti kita lengkap, insya-Allah boleh menampung kehadiran yang ramai. Namun begitu, kami amat memerlukan sokongan dan juga sumbangan tuan-puan sekalian. Kerana kita sedang menyiapkan di sana itu, iaitu Dewan Ilmu Al-Hijrah. Kerana sekarang Pusat Islam sudah tak boleh menampung jemaah yang hadir serentak dengan jumlah yang ramai. Sebab apa? Dalam Pusat Islam kita hanya boleh muat padat-padat 1,500. Jadi Dewan yang kita siapkan boleh muat dalam satu masa sehingga 5,000 orang. Jadi mudah-mudahan tuan-puan sudi menginfakkan, kerana tempat ini sangat imarah. Jadi infak anda itu akan berjalan, insya-Allah. Niatkanlah sedekah infak itu untuk ibu ayah dan juga untuk diri sendiri paling utama. Insya-Allah perkampungan Hijrah adalah kampung kita untuk kita semua. Kita di belakang tu ni. Bukan belakang truk pick up. Truk pick up. 4x4. Jadinya kita nak pergi tengok kawasan di perkampungan Hijrah. kita nak interview abang ni tapi mikrofon tak bagi. Oh ya. Alright. Okey, apa tadi kita nak tengok? Construction ni berapa lama bang? Okay, Alhamdulillah kita kat sini di perkampungan Al-Hijrah ni kita dah start daripada tahun 2021. Jadi construction apa semua ni kita buat sendiri. Ini dewan ni kita tengah bina, insya-Allah tahun depan akan siap. Kawasan dewan ni 180 kaki dalam 300 kaki.
Okey, faham. Lebih kurang dalam 12 square feet rumah. Oh, banyak kaki. Memang besar. Okey. Yang rumah sewa kecil-kecil ni bang, dia macam mana bang? Saya tak berapa faham Ya, konsep tapi sewa. di perkampungan Al-Hijrah ni memang kami berkonsep kesannya rumah pondok berada Rumah pondok. 30 orang. 30 orang penduduk. Tetaplah tu. Kita tetap. Oh, alhamdulillah. Yang ramainya ibu tunggal. Ramai. Orang kat sini. Macam warga penduduk kita, diorang baru setahun ni sini. Diorang mau Tak masuk pernah bulan beraya lagi lah. 9. Raya itu hari diorang balik lah. Raya balik lah. Raya seminggu. Ingat ada perayaan ke apa kat sini kan. Tak ada So, Pelani Zoo lah. Zoo, petting zoo, mini zoo yang kita tengah buat. Kita buat sendiri. Alhamdulillah sekarang kita dah ada 2 ekor kuda. 2 ekor kuda. Nama apa bang 2 ekor kuda apa bang? Nama kuda ni tak ingat nama dia, Kasih tak silap saya. Satu dia Arjuna. Kasih dengan Arjuna. Akulah Arjuna bukan eh? Arjuna Beta. Arjuna Beta. Dia kat sini ada mancing dan kat sini ada boat. Dia refresh. Kau berenang boleh bang? Dalam ni. Dalam. Dalam ni 15 kaki. 15 kaki. Dalam. Dalam. Okey. Anda jatuh yang 15 kaki ni. 15 kaki eh. Zah, kau terjun dulu baru aku selamatkan kau Zah. Dah bagi makan dah, Fik? Dah bagi makan tak? Dah makan? Dah lampu yang merah eh. Bila dah ada tapak kat sini, kita buat kat sini. Ini pun sementara saja. Sementara. Nanti bila dah buat yang proper, yang besar, kita akan buat boleh hijau sekolah itu yang proper. So nanti yang dekat ni dah kita tutup, kita akan buat. Dia sekali kan lah. So ni asrama Ini asrama. untuk pelajar-pelajar ni. Selesai sahaja kami pusing-pusing di dalam perkampungan Al-Hijrah, kami tiba di Hijrah Islamic Tahfiz School Lil Bani. Di tahfiz inilah di mana semua anak-anak tahfiz, hafizan, hafazan semua diletakkan di dalam satu rumah. Alang-alang dah sampai di sini, kami sempat beramah mesra bersama anak-anak tahfiz yang berada di sini. Semuanya baik-baik, sopan-sopan, elok-elok orangnya. Alhamdulillah, kami juga diberikan peluang untuk melihat sendiri bagaimana tahfiz ini beroperasi dan juga boleh melihat di dalam tahfiz ini macam mana. Luarannya nampaknya kecil tapi sebenarnya rumah ini memanjang ke belakang. Tahfiz ini mempunyai fasiliti yang cukup. Itu termasuklah dengan tandas, tempat mengambil wuduk, dapur dan juga kawasan untuk diorang belajar di sini. Di tahfiz ini, korang boleh menghantar anak korang sendiri untuk belajar di sini. Macam yang korang boleh nampak, suasana di sini sangat-sangat tenang. Anaknya semuanya baik-baik dan semuanya dalam keadaan yang baik dan bersih. Selesai sahaja kami menziarah rumah tahfiz tersebut, kami menerima jemputan daripada Ustazah Asma Harun untuk menikmati juadah yang ada di Cafe Al-Hijrah. Tengah sedap-sedap makan, ternampak apa si Irfan dengan Wan ni tengah buat. Rupanya diorang sedang menyantuni seorang peniaga yang menjual ritot sambal sardin. Jom kita dengarkan apa abang ni jual. Kan? Okey, sardin ni dia sos dia sama. Beza sardin merah dengan sardin hijau ni sos dia sama. Cuma yang merah ni dia ada cili dalamnya. Cili ada dalam 4 ketul dalam ni. 4 pieces cili. 4 apa ni? 4 buah cili dalam ni. Tomato tak ada apa-apa. Tapi kuah dia sama. Itu beza dia. Membuat ritot macam-macam produk ada. Daripada barang kering pun ada. Habis sekali. Yang ni kita Okey. Barang-barang ritot yang boleh tahan selama 2 tahun boleh dapatkan dekat DHH Group dekat TikTok. TikTok ada. Kat TikTok ada produk baru yang tak keluar kat luar lagi pun, belum dalam market, boleh dapatkan dekat TikTok dia orang sekarang. Jadi assalamualaikum. Terima kasih bang. Saya tak tanya pun nama apa. Dah habis interview katanya. Itulah sedikit sebanyak sedutan yang ada di dalam episod kali ini. Terima kasih kepada Ustazah Asma Harun kerana menjemput kami untuk program kali ini. InsyaAllah ada rezeki lagi, kami akan sampai lagi di perkampungan Al-Hijrah.